Jetstar. Simple je, nama je Jetstar. Saya suka lah. All the colour, the font, it just works lah. Jetstar ada star dia punya logo, tapi dia combine jet, dia buang star tu digantikan dengan dia punya logo star tu. Jadi Jetstar. Ratio orange tu dia not everything orange. Slanted star lah. Mungkin sebab nak buat motion. Itu one thing. Satu lagi, star ni dia dah overuse icon tu. Jadi how do you create benda tu bagi unik? Maksudnya icon bintang ni somehow despite dia dah overuse, it still can be used many times dan it works. The poster is dia punya logo semua atas tu nice, tapi yang font bawah tu macam weird sikit. Betul. Kebanyakan ni kalau tengok yang make it count tu kan, nice. Dia ada elemen Jetstar kat ujung. Bagi saya memang proper design yang buat. Apps dia pun memang wow lah. Dia put something clever kan. Betul. Dia ada idea, dia masukkan tingkap kapal terbang. Nak cakap tadi. That's a story. That's something clever. Dia bukan sekat nak create kontras supaya your logo stand out, tapi orang tengok ni immediately okay, this is tingkap kapal terbang. Come up with the kapal terbang punya tingkap. That's very iconic. Just nice lah. That's why saya pernah naik Jetstar, saya tahu. Saya memang happy lah dengan dia punya the whole thing, tiket. Dia still low cost. Kita tahu proper designer yang buat benda. Itu yang kita nak cuba sampaikan. One thing yang kita boleh belajar, dia tak typically guna all white. Maksudnya Jetstar tu warna hitam, bintang warna putih. So apparently bila dia buat macam ni, it works. Sebab bayangkan Jetstar tu totally dark, bintang tu totally white, tapi dia jadi stand out bila macam tu. Unik lah. Okay, rating man? At least 8. Kita bagi 8, okay? Skot. One thing saya tak faham, kenapa kapal terbang dia punya kuning dengan logo dia warna yang berbeza. Tak faham. Kuning yang logo dia tu tak kontras enough pada kapal tu. Kenapa tulisan Scoot tu dia buat colour putih, outline hitam? Itulah. Padahal logo asal warna hitam. You can just do that. Kenapa dekat Echo tu Scoot dia T dekat logo lain, T dekat ni lain? Visually nampak lah dia try to do something different. Sepatutnya better lah. Betul lah, bagi 3 lah. Scoot kita bagi 3.